Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Alright guys, so dalam video kali ini kita nak tengok mengenai 7 kereta Proton yang paling mahal pernah dijual. Untuk 7 kereta Proton yang dilistkan dalam video ini bermulanya pada era 2000 sehinggalah ke hari ini. Saya percaya mungkin ada yang tahu dan mungkin juga ada yang tidak tahu tentang kewujudan kereta Proton yang pernah dibina ini. Tanpa bercakap banyak lagi, jom kita mulakan. Pertama, Proton Suprema S. Proton Suprema S mula diperkenalkan pada tahun 2013 sehinggalah tahun 2019. Ianya dikategorikan dalam segmen C. Suprema merupakan sebuah kereta Proton versi hatchback 5 pintu. Hanya satu varian enjin sahaja yang diperkenalkan pada bodi Proton Suprema S ini, iaitu enjin 1.6 liter turbo 4 silinder Dodge, dan ianya juga didatangi dengan satu transmisi sahaja yang diperkenalkan, iaitu 7 speed CVT. Harga untuk Proton Suprema S ini pada awal pengeluarannya dulu antara varian paling atas sekali harganya RM87,000. Untuk harga ini cumalah harga bodi sahaja. Varian premium ini didatangi dengan 6 beg udara, infotainment touchscreen, dan yang paling menarik tentang Proton Suprema S ini, ia dibina ala-ala Continental. Kedua, Proton Inspira 2.0 liter. Proton Inspira ini mula diperkenalkan pada tahun 2010 sehinggalah tahun 2015. Terdapat dua varian enjin yang diperkenalkan pada bodi Proton Inspira ini, iaitu 1.8 liter dan 2.0 liter. Untuk varian paling atas sekali iaitu enjin 2.0 liter. Enjin ini mampu menghasilkan kuasa 148 horsepower dan 197 Nm torque dengan satu transmisi saja yang diperkenalkan, iaitu CVT. Untuk varian 2.0 liter yang paling atas sekali, ianya didatangkan dengan interior penuh leather pedal shift pada harga barunya dulu RM92,999. Bagi Proton Inspira ini pasti ramai yang tahu ia merupakan rebish pada Mitsubishi Lancer GT. Di sini saya ada satu maklumat tambahan tentang Proton Inspira ini. Proton Inspira ini merupakan antara kereta Proton daripada segmen C yang paling berjaya hasil kerjasama dengan Mitsubishi dalam masa terdekat. Ya betul, paling berjaya. Kalau kita tengok Proton Inspira ini, ia merupakan sebuah kereta Proton yang dikeluarkan paling singkat sekali, bermulanya pada tahun 2010 sehinggalah tahun 2015. Tetapi angka jualan Proton Inspira ini cukup memberasakan disebabkan harganya yang lebih murah daripada Mitsubishi Lancer, prestasi yang cukup baik serta value sebagai sebuah kereta sedan yang berbaloi untuk dimiliki. Seterusnya kita masuk yang ketiga. Untuk yang ketiga ini, ia merupakan sebagai sebuah kereta sport nasional daripada Proton. Ia adalah Proton Satria GTI R3. Model ini mula diperkenalkan pada tahun 2004. Cuma 150 unit sahaja yang diperkenalkan. Satria GTI R3 ini menggunakan enjin 1.8 liter daripada GTI biasa, tetapi ianya telah ditune balik dengan horsepower dan torque yang berbeza. Dapat menghasilkan kuasa 140 horsepower dan 168 Nm torque. Bodi Satria GTI ini memang dibina 100% untuk perlumbaan. Sebanyak 62 kg telah dikurangkan berat bodinya daripada GTI biasa. Untuk harga baru semasa Proton Satria GTI R3 ini diperkenalkan, harganya RM113,000 pada masa itu. Ia merupakan antara sebuah kereta yang agak mahal sebagai sebuah kereta nasional. Walau bagaimanapun semasa awal pengeluarannya, jualan GTI R3 ini tetap berjaya sehinggakan ada yang pernah membuat permintaan lagi supaya Proton mengeluarkannya. Namun untuk value pasaran terpakai pada hari ini untuk Proton Satria GTI yang original bermulanya daripada harga RM60,000 sehinggalah RM100,000 bergantung pada kondisi serta originality kereta. Saya percaya harga Proton Satria GTI R3 ini akan meningkat daripada tahun ke tahun kerana ianya sebagai sebuah collector item daripada kereta Malaysia. Seterusnya kita masuk yang keempat, antara kereta Proton yang paling mahal sekali pernah dibina. Ia adalah Proton Satria Neo Lotus Racing. Satria Neo Lotus Racing ini mula diperkenalkan pada tahun 2010. Hanya 25 unit sahaja yang dibina. Ia menggunakan enjin asas daripada Satria Neo biasa, iaitu enjin 1.6 liter CPS, tetapi telah ditune 100% versi R3 dengan full upgrade performer.
Enjin ini mampu menghasilkan kuasa 145 horsepower dan 168 Nm torque. Yang paling menariknya tentang enjin 1.6 liter daripada Satria Neo Lotus Racing ini merupakan antara enjin yang paling berkuasa sekali di dunia. Versi NA setakat hari ini pernah dibina. Harga untuk Proton Satria Neo Lotus Racing ini pada awalnya dulu RM115,000. Harga ini tidak termasuk cukai jalan dan sebagainya. Namun untuk harga terpakai pada hari ini bermulanya daripada harga RM90,000 sehinggalah RM140,000 bergantung pada kondisi kereta. Saya percaya untuk memiliki dua kereta Proton yang disenaraikan dalam list ini, iaitu Proton Satria Neo A3 dan Proton Satria Neo Lotus Racing ini, kalau ada duit sekalipun belum tentu ada barang. Seterusnya kelima, Proton X70 Premium X. Model yang kita nak tengok kali ini merupakan model awal pengeluarannya dulu, iaitu base CBU daripada China. Bermulanya daripada tahun 2018 sehinggalah tahun 2019. Ini merupakan antara model X70 yang paling atas sekali, didatangi dengan beberapa function yang menarik. Harga untuk Proton X70 Premium X ini bermulanya daripada harga RM123,800. Harga ini bukanlah harga on the road. Saya percaya ini merupakan antara salah satu kereta SUV yang dikeluarkan Proton agak mahal jugalah dalam pasaran. Siapa dekat sini pengguna Proton X70 ini, cuba korang komen dekat bawah memandu sebuah kereta SUV daripada Proton. Seterusnya keenam, Proton Perdana 2.4 liter. Model ini mula diperkenalkan pada tahun 2016 sehinggalah tahun 2020. Ia merupakan rebase 100% daripada Honda Accord generasi ke-8 dengan enjin yang dipasang pada Proton Perdana second generation ini, iaitu K24 dan K20. Proton Perdana second generation ini dikategorikan dalam segmen D Executive Car. Antara varian paling atas sekali untuk Proton Perdana second generation ini, iaitu enjin K24 2.4 liter. Enjin ini mampu menghasilkan kuasa 178 horsepower dan 222 Nm torque. Harga baru untuk Perdana second generation ini bermulanya daripada harga RM126,000 sehinggalah RM138,000 bergantung pada spesifikasi kereta. Seterusnya kita masuk yang terakhir, iaitu yang ketujuh. Untuk yang ketujuh ini merupakan antara kereta Proton yang paling mahal sekali setakat hari ini. Ia adalah Proton X90. X90 merupakan sebuah SUV besar daripada Proton menggunakan enjin 1.5 liter 3 silinder turbo ditambah dengan min hybrid 48 volt. Enjin ini mampu menghasilkan kuasa 190 PS dan 300 Nm torque. Harga untuk Proton X90 ini ataupun X90 ini bermulanya dengan varian paling asas sekali, iaitu RM123,000 sehinggalah varian paling premium sekali yang digelar sebagai flagship dengan harga RM152,800. Untuk harga ini merupakan harga on the road tanpa insurer. Setakat hari ini saya boleh katakan ini merupakan antara kereta Proton yang paling mahal sekali yang Proton keluarkan serta paling mewah. Untuk varian flagship didatangi dengan 6 tempat duduk, sunroof dan bahagian seat tengah disertakan Captain seat. Korang rasa macam mana kelebihan yang ditawarkan untuk Proton X90 ini, berbaloi ke tidak untuk dimiliki? Alright guys, so itu adalah antara 7 kereta Proton yang paling mahal sekali pernah dibina setakat hari ini. Jadinya saya rasa sampai di sini sajalah video saya untuk kali ini. Macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.